Okay, ini bunga emas, design bunga emas. Ini tak boleh post ni, value dia, sebab value dia tak cover insurans. Jadi yang ni kena set appointment. Macam mana nak set appointment? Mudah saja. Klik me, klik my appointment. My appointment, pilih kalau dalam account gap tadi, inilah GSAP withdrawal. GSAP withdrawal maksudnya Gold Silver Accumulation Program withdrawal. Kalau order biasa-biasa, ambil yang ni lah. Tengok, mudah saja. Kalau item kecil-kecil, tekan withdraw, keluarkan, pilih nak tuan-puan nak item apa. Pilih. Tengok dia tulis GIT only ni, maksudnya tuan-puan tak boleh pergi collect dekat branch, memang tak ada stok. Ini semua dekat kilang je stok-stok ni. Okay. Bagi penyimpan emas yang dah lama, yang dengan public gold, dulu punya sistem lain, sekarang lain. Dulu customer public gold tak sampai 100,000 pun. Branch ada berapa saya tak sure lah, katalah 18 branch 18, customer 100,000. Sekarang ni customer public gold dah 1.5 juta. Jadi SOP lama dah tak boleh pakai. Dulu boleh je terjah pergi je dekat branch, keluarkan yang ni. Dulu tak apalah, customer tak ramai. Sekarang kalau buat sistem macam tu, hara, mesti ramai orang akan marah punya, sebab tak dapat emas yang dia beli. Suatu ketika waktu public gold tengah tukar sistem, tuan-puan, ada yang buat report polis lah apa semua, sebab dia tak dapat stok. Bukan tak dapat stok, nak dapat queue tu panjang, nak pergi ke branch panjang, jadi tak boleh masuk. Bukan tak boleh, kalau masuk pun staff tak boleh nak assist. Jadi public gold tukar sistem. Jadi semua item-item kecil ni public gold post direct. GIT only maksudnya gold in transit only. Gold in transit ni adalah service post insurance.